Baik, aku dah sampai dekat area Chowkit. Baru drop off customer. RM13. Ini ping pertama aku untuk streak pukul 8 to 9. Namun aku baru dapat ping ni betul-betul jam 9 pagi. Mana ni ya? Snow ping kedua ni. Ping kedua ni 7-Eleven Datuk Haji Yusof. Pergi ke Lotus Layang. Aku ambil je lah. Harga cheaper je. Tapi Grab Navigation ni bagi jalan yang lebih dekat daripada Waze. Kenapa Waze? Wah, nak saman ni. 26 hari bulan Mei 2025. Hari Isnin. Anak aku PDPR hari ni. Dan jalan pun nampak ada lengang sebab ramai, especially orang kerajaan kerja work from home. Jadi kita nak balik area Selayang, Jinjang, Kepong. Alhamdulillah. 7-Eleven. Mana 7-Eleven? You've arrived at your destination. Ini kita punya customer. Baik, aku drop off customer ni dekat Lotus Layang, tapi dia nak berhenti dekat luar ni aja. Cash RM10. Ni harga tak apa-apa best lah sebab kilometer pergi sini sangat banyak. So aku off just Grab sekejap lah. Nanti kalau boring-boring kita on lah. Kita pancing 6-seater dulu. Aduh, accident dorang dua ni. Macam aku juga. Mudah-mudahan dipermudahkan lah. Alright, setakat ni 18.9 km. Tengok jam 9.45. RM18.40. Timer dah on. Aku pilih untuk berada di kawasan ni. So aku tak nak jauh daripada kawasan aku. Jadi kalau tempat ni aku boleh balik. Oh, kesian. Turn left. Boring-boring. Kita balik. Turn left. Cari job yang dekat-dekat. In 500 Dalam keadaan jalan jam, ASEAN meeting dan sebagainya, malas lah kita nak kena sangkut dalam jam. Kita buat ala kadar je lah. Apa yang ada, insyaAllah, Alhamdulillah. Nak juga duduk minum kopi ni. Ada parking. So kita lepak dekat area sebelah ni. Tengok sini dah ada. Oh, tak nampak. Banyak kondo-kondo baru arah dia yang belakang tu tadi apa nama. So Lakeville. Jadi kita pancing dekat area ni. Mana tahu ada yang nak ke KLIA guna 6-seater. So kita cari tempat untuk memancing. Okay, kita dapat job dari sini, 6-seater punya job. Restoran King Nam Hai Batu Village. Pergi Bram Mall. Okay, right. Jom kita ambil dia. Aku pun tak tahu dia kat mana ni. Let's take Jalan Cebu, Jalan Cebu 1, Jalan Kepong Kapong Lama. Mama Kawa. In 300 meters, that's a roundabout, take the second Jalan exit on Kepong Jalan Lama. Kapong Baru.
Ibrahim Mall. Jam jalan depan tu. At the roundabout, take the second exit on Jalan Kepong Baru. Pas-pasan Jalan Kepong Baru. Pelik di sini, namanya Jalan Kepong Baru. In 200 meters, Sana tadi Jalan Kepong you Lama. arrive. Lama tak tunjuk jalan lah. Tengok jalan. Jalan Kepong Baru. Pasar Batu Lima Jalan Ipoh. Tapi Jalan Kepong Baru. Restoran Keng Nam Hai. Mana satu restoran Keng Nam. Oh, yang warna hijau ni. You've arrived at your destination. Restoran Keng Nam Hai. You have arrived at your destination. Betul lah dia orang tu. Okay, kita drop off customer ni dekat, aku suka hantar dekat back entrance ni guys, sebab ni lebih selamat. Depan tu selalunya ada kereta kiri kanan, lepas tu kita lagi nak berhenti dengan kereta lagi lalu lalang, aduh. So aku lebih suka dekat back entrance ni. Ni back entrance. So aku bagi tahu customer aku hantar dia dekat sini, dia pun happy, alhamdulillah. So kita pancing lagi. Turn left on Jalan Jambu Mawar. Kita pancing lagi guys. Aku stop dekat sini baru sekejap lah. Oh, dalam 5 minit ni. Tapi aku rasa aku nak pergi ke apa namanya, Shell Taman Seri Serambut lah, nak top up minyak. Mana tahu kita dapat job KLIA. Lagipun sana pun ada kondo juga. Alright, kita lepak dekat sana, dekat area rumah. Lagging pula, panas telefon. Legend Heights. Ni Legend Heights. In 300 meters, turn right. Aku ambil ping ni tadi guys. Kita keluar sikit daripada kawasan kita lah. Ni Jinjang Funeral Parlour, One World Hotel, One Utama. Arriving in 3 minutes at 10:30 AM. Okey lah, tak apa. Mana tahu dari sana ada ping ke atas. Okey, kita drop off customer kita ni dekat One World Hotel. 6-seater daripada funeral tadi. Tol Pecala. Alright, so kita tunggu lagi 52 minit. Adakah tidak ping dari sini? Mana nak tunggu? Okay, let's go. Okay, aku dapat ping seterusnya. Ini adalah streak, harap-harap streak pukul 12 lah. Tengok timer ni belum reset lagi. Pergi ke KLEC. It's south on Jalan Masjid, then in 50
50 meters, turn left. Please drive safely. In 90 meters, turn right, then you can arrive at your destination. Mak Saleh ni mungkin Mak Saleh. Pelik sikit nama dia ni. 40 meters, turn right. Saleh Master. Oh, no. Aku drop off customer ni. Aduh, kepala aku terantuk dengan aku punya bonet belakang. Oh. Call 2:30. Okay, kita drop off customer ni dekat North Court, Mid Valley City. Aku punya ping tadi yang dari Saleh Master tu tak ada timer. Express tak ada timer. Ramainya orang jalan dekat bridge atas tu. Ada 2 ping masuk tadi guys, pergi UM. Aku malas nak pergi area UM. Aku nak balik area Kepong. Polis ni tengok kereta ni kenapa lepas di sini. Mana tak polis tu. Mid Valley ni memang tempat yang sukar dan aku kurang gemar. Kita off just grab. Kita cari area bagus sikit. Apa khabar anda semua guys? Saya harap anda semua mendapat ping-ping yang mantap. Ada juga rasa nak balik ni. Kita pasang MD nanti tak mengena. Panas. Aku dah balik dekat area Segambut. So aku dapat ping ni tadi. Pancing on off aku punya just grab. Aku dapat ni. Mitek pergi ke Hyatt House. Alhamdulillah. RM14. Kita drop off customer ni dari Mitek tadi dekat Hyatt House. Aku tadi main boyok guys. RM17. Sebenarnya tak boleh belok kanan tu sudah. Aku tadi dari sebelah kiri ni kan. Aku belok kanan sini tadi. Tak boleh sebenarnya, double line. Baru nampak dah ada double line. Patutlah kereta tu marah dengan aku. Kita sabar je lah. Kita tebalkan telinga. Double line kan. So you kena U-turn actually dekat traffic light untuk masuk ke sini. Aduh, Mak Datuk. Abang-abang motor, kita dah belok, kita dah signal, kita dah belok. Awak bagilah peluang kita belok. Aduh, hai. Alhamdulillah, terima kasih. Jaga keselamatan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Okay. Baik, memandangkan aku sebelum ni tadi kena pause. Kena pause 5 minit tadi. So aku ambil job ni lah. Ini 6-seater punya job. Pergi ke STEG Hotel, Jalan Tiong Nam, Chowkit. Okay. Alright, tak apa, kita ambil ni.
Dan aku pun memang berada di kawasan PWY ni. So kita layanlah. Grab pick up. Okay guys, aku drop off customer ni tadi dekat Stack ni. Dia punya barang dalam punya lah penuh. Tapi tak apalah, kita tolong dia. Dia bagi aku tip RM10 juga. Alhamdulillah. Sambil kita jalankan kita punya timer. KL banyak function mungkin guys. Aku dekat Sunway Putra ni. Lepas drop off dekat Stack tadi, aku berhenti dekat sini. Masya Allah, banyak bas. Tengok, bas banyak. Apa nama, double park lagi. 60 minit. Tadi ada satu job guys. Aduh, aku biasalah job-job macam ni. Bila kita nampak tempat yang di luar kawasan kita, kita cancel ni. 6-seater pula. Kenapa lah aku cancel? Pergi bandar Seri Permaisuri, nampak lepas kita cancel tu nampak RM46 bang. Adik-adik. Okay, aku baru saja drop off akak ni tadi dekat Residensi Amara Blok D. Okay, ni aku dapat dari Jalan Ipoh tadi lepas minum dan roll fee. Alhamdulillah, 6-seater. Kita tunggu ping sekejap. Mudah-mudahan ada ping. Sebelah tu Batu Cave, KTM. 100 meters. Turn right. Aku dapat ping ni tadi, keluar dari Amara tu. Aku parking tepi sekejap. Tapi ni just Grab lah, aku on just Grab supaya aku punya timer streak ni on. Mana ni? Ni job kecil ya. Panggil 20 sen. Gila kan? Kampung Nakoda Batu Caves. Okay, kita drop off abang dua orang ni. 7-Eleven, RM5.30. Tengok guys, just Grab ni. It's just Grab. So sekarang kita off just Grab. Express masuk. Aku balik ni guys, aku balik jam 4.16. Jam area ni. Tapi yelah, orang banyak kerja work from home dan juga PDPR ni, mungkin ada kurang. Timer aku dah on dah. Timer aku dah on sampai 6.58 dah. Okay, bagus juga benda ni, ada lighting sendiri. Jam sekarang 9.08. Aku dah on MD ya, mencari job ke KLIA. Dan tak tahulah macam mana kita dapat ke tak. Tadi dah aku on dalam 8.35 minit malam. Kalau dapat, kita nak dapat job yang terus ke KLIA, sebab kita boleh dapat priority punya queue.
kalau kita masuk standard, malam ni kalau dalam pukul 10 ke pukul 12 tu masih ada chance lah, masih ada peluang untuk keluar. Kadang-kadang dia bocor, tak tahulah, mungkin tak hari-hari kan, kita tak tahu. Terpulang pada flight dan juga driver lah, ramai ke tidak dekat sana. Tadi siang ada yang bagi tahu ada 1,009. Dalam keadaan ni dia nak kurangkan, rupa gayanya macam dia nak kurangkan orang MD ke KLIA, tapi gagal lah. Hari tu aku pernah dapat dalam queue 1950 ke 2000. Percaya tak? Just Grab 6 seater, tak usah cakap lah. 500 ke atas pun dah cukup sakit. Pernah aku dapat 1950 to 2000. So tak tahulah nasib kita malam ni dapat ke tidak. Jadi aku masih dekat bawah rumah. Petang tadi aku punya streak, aku complete 1 job. Yang beritahu orang siapa yang tengok video ni mungkin boleh faham apa yang aku buat. Anyway, kita punya streak kita yang pukul 12 tu gagal sebab aku ada buat satu cancellation. Lepas aku kena post. Banyak kali aku kena post petang tadi. Jadi masuk ping tu aku accept. Tapi amatlah sakit hati tengok job tu RM4 je. So kita cancelkan job tu, kena post lagi. Kebarangkalian untuk kita qualified untuk bonus streak memang tak ada lah. So kita dah tahu dah keadaan tu. Jadi aku tunjuklah kejap Jadi aku buatlah aku buat satu job. Ni aku buat satu job ni. Pergi ke residensi Amara ni, area Batu Cave. Okay, lepas aku drop off ni lebih kurang dekat pukul 4 dah. So aku masuk ni, masuk streak yang pukul 4 sampai pukul 5. Aku buat satu job ni, lepas tu aku balik. Aku pasang 6 seater je. Ada aku tunjuk dalam video kan. So aku balik. Sekarang aku tengah MD. Oh ya, kita punya earnings 10 job. Dia jadi 159 ni sebab insentif untuk streak hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk sini. Masuk pada hari Isnin. Tu yang dia jadi macam ni lah. Jadi tadi aku rasa dalam ni dalam 112. Itu yang aku punya final masa aku balik petang tadi. Okey lah, alhamdulillah. So kita harap-harap kita dapat. So untuk set pertama ni aku ada 2 MD lagi. Set pertama ni akan berakhir pada pukul 10.05. Pada pukul 10.05 aku nak keluar lah. Kita bergerak 10.05. Oh ya, tadi 112 tu aku punya kilometer sampai rumah 116. Not bad lah kan. Job yang 6 seater antara tu tadi yang pergi ke Batu Cave tu membantulah. 116. Not bad. Jadi set pertama ni berakhir pada pukul 10.05. Aku on pada 8.35 lebih kurang tadi. Jadi 10.05 kita ada satu set lagi. Lepas tu mungkin dalam 10.30 aku on satu lagi.
Aku tak nak on set tu melimpasi pukul 12. Kalau nak on lepas pukul 12 tu, kita pasang MD yang hari seterusnya lagi, kita puas hati. Kalau kita pasang MD yang malam ni, bila lepas pukul 12 kita dapat ping, dia potong MD yang esok hari. Tak best, tak macam dulu. Alright, so kita keluar pancing dulu ya. Let's go. Okay guys, aku baru saja drop off satu job ni tadi aku ambil ya. Dari SPPK pergi ke Menara Duta 2, 6-seater pick up dekat Publica Westgate. Aku dapat ping dari SPPK, pick up dekat Publica Westgate. So kalau ikut perancangan 10.30 kita akan pasang satu set lagi kita punya MD. Okay guys, aku beredar dari SPPK ni. Aku rasa aku heading back home. Menghala balik lah. Kalau ada sangkut kita layan, kalau tak ada sudah simpan untuk besok. Sedap lagi jalan malam ni guys. Jalan malam ni sedap lagi. So itulah, kita dah belajar jalan malam ni, sedap lagi jalan malam. So dengan itu, ada satu saja pertambahan ping aku tadi. Itu pun RM9 lebih lah. So kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Nah, baru datang benda tu. Subscribe.